Untuk makluman hadirin sekalian, pembarisan pada pagi ini berkekuatan seramai 201 putera tingkatan 5 dan 184 putera tingkatan 4 2024. Kontingen pertama terdiri daripada putera tingkatan 5 2024. Manakala kontingen kedua terdiri daripada putera tingkatan 4 2024. Perbarisan pada pagi ini diketuai oleh 437 587 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Adif Hakimi bin Abdul Razak. Manakala bagi detasmen pertama diketuai oleh 437 537 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Mustaqim bin Kusyar. Detachment kedua diketuai oleh 437 501 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Faiz Hazimin bin Madin. Detachment ketiga diketuai oleh 437 662 Pegawai Rendah Muda Mizan Hakimi bin Muzaini. Dan detachment keempat diketuai oleh 437 693 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Muzaffar bin Badrul Hisham. Manakala bagi kontingen kedua, detasmen kelima diketuai oleh 437 628 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Nazrin bin Saiful Izam. Detasmen keenam diketuai oleh 437 553 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Aiman Danish bin Azizul. Detasmen ketujuh diketuai oleh 437 728 Pegawai Rendah Kanan Zurdi Zafran bin Zurdi Syam. Dan detasmen ke-8 diketuai oleh 437 663 Pegawai Rendah Kanan Putra Fakif Izarif bin Ahmad Nordin. Perbarisan pada pagi ini adalah di bawah kawal selia Lieutenant Colonel Rashidin bin Razi Rasalinggam, pengarah latihan, dan dibantu oleh Sarjan Major Regimen Pegawai Warrant 1 Rezwan bin Muhammad Yusof. Manakala bacaan doa akan dipimpin oleh Colonel Dr. Khairul Fauzi bin Azmi, pengarah dasar dan pengurusan Kor Agama Angkatan Tentera. Pancaragam yang mengiringi perbarisan pada pagi ini merupakan gabungan Pancaragam Pusat Kor Amur Diraja dan Brass Band Wanita Regimen Semboyan Diraja yang dipimpin oleh Kapten Amirul Syafiq bin Abdul Aziz selaku penolong pengarah Pancaragam Pusat Kor Amur Diraja dan dibantu oleh Sarjan Muhammad Hafidi bin Manju, staf Sarjan Nur Hidayah binti Muhammad Nur dan Sarjan Romi Semen selaku Drum Major. Pegawai tabik hormat perbarisan putera pada pagi ini ialah yang berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera. Hadirin sekalian, sama-sama kita nantikan ketibaan pegawai-pegawai kanan tabik hormat. Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Laksmana Datuk Dr. Zuhilmi bin Isnain,
Panglima Tentera Laut. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Wira Muhammad Hafizuddin bin Jantan, Panglima Tentera Darat. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera. Barisan Tahunan Putra Mantap Tentera Dirajat tahun 2024 terdiri daripada 385 putra. Siap kena periksa. Panglima.
Nanti saya belak sikit. Matahari naik belah ni.
Acara pada pagi ini diteruskan dengan penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput yang berbahagia Brigadier Jeneral Syaiful Azwar bin Arifin TUDM, Komandan Maktab Tentera Diraja, untuk mengiringi yang berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera, bagi menyampaikan anugerah. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Panglima. Mendahului senarai penyampaian anugerah pada pagi ini ialah anugerah Piala Company Komandan. Anugerah ini diberikan kepada company yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam aspek akademik, sukan dan ketenteraan. Bagi tahun 2024, anugerah ini disandang oleh Company Bravo. Company ini dibimbing oleh Major Muhammad Farhan bin Ismail selaku Ketua Company dan dibantu oleh staf Sarjan Muhammad Hafizuddin bin Harun selaku Company Sarjan Major. Seterusnya, penyampaian anugerah Lembaga Tadbir. Anugerah ini diberikan kepada putera tingkatan 5 yang cemerlang dalam bidang sukan dan kurikulum. Bagi tahun 2024, anugerah ini disandang oleh 437490 Pegawai Rendah Muda Arif Fikri bin Amiruddin dari Company Alpha. Putera yang berasal dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan ini dilahirkan pada 25 Januari 2007. Putera merupakan anak sulung kepada Encik Aminuddin bin Baharin dan Lieutenant Colonel Dr. Nur Amira binti Ahmad Puat. Sepanjang mengikuti pengajian di Maktab Tentera Diraja, putera sangat menyalah dalam sukan rugby dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam kejuaraan rugby Majlis Sukan Sekolah Wela Persekutuan Kuala Lumpur. Beliau juga terlihat sebagai Kapten Pasukan Rugby Kuala Lumpur dalam kejohanan rugby Majlis Sukan Sekolah Malaysia dan membawa pasukan tersebut ke peringkat kebangsaan dan berjaya memenangi tempat keempat. Putera bercita-cita menjadi seorang Panglima Tentera Laut. Seterusnya, penyampaian anugerah pengarah pengajian. Anugerah ini diberikan kepada putera tingkatan 5 yang cemerlang dalam bidang akademik. Bagi tahun 2024, anugerah ini disandang oleh 437501 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Faiz Hazimin bin Madin dari Company Alpha. Putera telah dilahirkan pada 26 November 2007 di Tanah Merah, Kelantan. Putera merupakan anak kedua kepada pasangan Encik Madin bin Ising dan Puan Maizura binti Muhammad. Putera telah mengekalkan pencapaian cemerlang sepanjang pengajian di MTD dengan memperoleh grade purata 3.70 dan memperoleh markah tertinggi bagi mata pelajaran matematik, matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi bagi tahun 2024. Putera bercita-cita untuk menjadi Panglima Tentera Udara. Seterusnya, penyampaian anugerah komandan. Anugerah ini diberikan kepada putera yang terbaik dalam bidang ketenteraan.
Bagi tahun 2024, anugerah ini disandang oleh 437587 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Adif Hakimi bin Abdul Razak dari Company Delta. Putera berasal dari Kuala Lumpur dan dilahirkan pada 21 April 2007. Putera merupakan anak ketiga kepada pasangan Encik Abdul Razak bin Ahmad Al-Kamal dan Puan Talasiah binti Husin. Dalam bidang ketenteraan, potensi beliau sangat menyerlah apabila berjaya menjadi johan pertandingan kawat kaki antara company 2023 dan putera telah diberikan kepercayaan menjadi ketua pelantun semasa eksersis Putera Perkasa. Putera bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tunggu dia masuk senang diri. Sebab ada tiga tangan. Bukan. Sebab kita ni. Senang diri je. Seterusnya, penyampaian anugerah Menteri Pertahanan. Anugerah ini diberikan kepada putera yang memperoleh keputusan terbaik keseluruhan. Bagi tahun 2024, anugerah ini disandang oleh 437662 Pegawai Rendah Muda Mizan Hakimi bin Muzaini dari Company Foxtrot. Putera yang berasal dari Seremban Negeri Sembilan ini telah dilahirkan pada 26 April 2007. Putera merupakan anak kedua kepada pasangan Encik Muzaini bin Muhammad dan Puan Ju Hasliza binti Mat Husin. Putera telah memperoleh CGPA 3.50 ke atas bagi setiap peperiksaan dan menjadi johan dalam beberapa pertandingan, iaitu Johan Inovasi Pertahanan Peringkat Kebangsaan tahun 2023 dan Johan bagi Rugby MSS WPKL. Putera bercita-cita untuk menjadi Panglima Angkatan Tentera. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Panglima atas kesudian menyampaikan anugerah sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berbahagia Panglima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Ira Muhammad Hafizuddin bin Jantan, Parlimen Tentera Darat. Yang berbahagia Laksamana Datuk Dr. Zuhelmi bin Isnain, Parlimen Tentera Laut. Yang berbahagia Lieutenant Jeneral Datuk Azahan bin Haji Mat Osman, Ketua Staf Markas Angkatan Tentera Malaysia. Yang berbahagia Laksamana Madya Datuk Sabri bin Zali, Presiden Pusat Pengajian Pertahanan Nasional. Yang berbahagia Major Jeneral Datuk Haji Samsudin bin Kasim, TUDM Ketua Staf, Asisten Ketua Staf, Sumber Manusia Markas Tentera Udara mewakili Panglima Tentera Udara. Yang berbahagia Brigadier Jeneral Saiful Azwar bin Arifin, TUDM, Komandan Maktab Tentera Diraja. Datuk Seri, Datuk-Datuk, para pegawai kanan, para ibu-bapa, guru-guru, para putera Maktab Tentera Diraja, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi ini
untuk menyaksikan perbarisan tahunan Putera Maktab Tentera Diraja. Sesungguhnya saya berasa amat berbangga dapat berdiri di sini bersama saudara-saudara sekalian untuk menyaksikan satu perbarisan yang amat membanggakan. Satu tepukan gemuruh buat mereka. Saya pasti ketika ini para ibu bapa, keluarga dan saudara mara yang hadir berasa amat bangga dengan apa yang telah dipertontonkan, kerana inilah salah satu tujuan utama yang sepatutnya tersemat dalam setiap sanubari para putera, iaitu untuk memberikan rasa kebanggaan tersebut kepada mereka. Dan itulah matlamat utama yang perlu dijunjung seumur hidup kita. Sebagai seorang yang bukan bekas putera, saya ingin menyatakan bahawa saya amat berbangga dapat berada di sini pada hari ini, kerana satu ketika dulu saya juga bercita-cita untuk memasuki maktab keramat ini. Namun, saya tidak cukup layak untuk terpilih dan hanya setelah menjadi kadet, barulah saya berpeluang mengenali para putera dengan lebih dekat lagi. Dengan umur semuda ini, kamu semua telah didedahkan dengan proses membentuk karakter secara fizikal. Tahniah buat semua. Saya juga berasa bertuah kerana ketika kembali sebagai jurulatih di Maktab Tentera Diraja, saya telah diamanahkan sebagai pegawai pemilihan putera. Ia merupakan salah satu penugasan yang sangat rewarding bagi saya, kerana saya terlibat secara langsung dalam memilih bakal-bakal putera yang bakal mengharumkan nama Maktab Keramat ini. Saya pasti ada di antara mereka yang saya pilih tersebut berada di kalangan kita pada hari ini. Untuk maklumat semua yang hadir, Panglima Tentera Darat, Panglima Tentera Laut, Ketua Staf Markas ATM, Presiden Puspahanas, Komandan MTD sendiri dan ramai pegawai kanan lain yang di hadapan ini juga merupakan bekas putera Maktab Tentera Diraja. Beri tepukan gemuruh buat mereka. Saya pasti ketika ini mereka juga sedang mengimbau kembali sewaktu mereka berada di sini dahulu. The function of a leadership is to produce more leaders, not more followers. Ini adalah kata-kata yang kamu semua perlu ingat sampai bila-bila. Para hadirin yang saya hormati sekalian, maktab ini berkongsi cogan kata serve to lead dengan cawangan kadet dan juga Royal Military Academy Sandhurst. Cogan kata ini membawa makna yang amat besar dan menjadi cogan kata semangat untuk setiap putera. Putera Maktab Keramat ini seharusnya menjadi yang terbaik, antara yang terbaik dalam semua aspek. Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Apa yang kamu semua lalui di sini tidak sama dengan para penuntut di sekolah berasrama penuh yang lain. Here, you turn boys into men. Here, you learn what is sense of brotherhood and what is hardship. And here, you learn what gratitude is. Most of all, here, you learn that leadership is everything and utmost important. In front of me are the future leaders of tomorrow. Always aim high, as you will walk out from here as old Putra, the name that carries reputation signifying the greatness of RMC. Leadership and learning are indispensable to each other. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebagai bakal pemimpin negara, anda sewajarnya mengamalkan nilai-nilai murni seperti integriti, kecekapan dan keberanian. Pemimpin yang berjaya bukan hanya sekadar diukur dari segi pencapaian ekonomi, pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga keprihatinan terhadap isu-isu sosial serta komitmen untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada komandan dan pihak pengurusan Maktab Tentera Diraja di atas penghormatan yang diberikan kepada saya untuk menyempurnakan acara yang bersejarah ini yang pasti akan dikenang dalam perjalanan hidup para putera serta keluarga mereka. Tidak dilupakan ucapan terima kasih kepada Lembaga Pentadbir MTD, Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan Old Putra Association atas sokongan berterusan selama ini yang merupakan
kunci kepada kejayaan Maktab Keramat ini. Penghargaan khas juga kepada para ibu bapa yang sentiasa percaya dan berkorban demi memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan terbaik di sini. Kepercayaan dan doa anda semua adalah kekuatan yang membentuk generasi pemimpin masa hadapan. Duty, honor, sacrifice. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Panglima atas ucapan itu tadi. Seterusnya, teriakan berhikmat memimpin. Baris! Baris! Siap! Balik! Siap! 3 kali! Beriman, pimpin! Beriman! 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 Bagi memohon keberkatan majlis pada pagi ini, dipersilakan Yang Berbahagia Kolonel Dr. Khairul Fauzi bin Azmi, Pengarah Dasar dan Pengurusan Kor Agama Angkatan Tentera, untuk memimpin bacaan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Salawat dan salam ke atas Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Tuhan, di atas segala nikmat pemberian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, maka kami lafazkan rasa kesyukuran kehadrat-Mu, kerana dengan limpahan rahmat dan inayah-Mu jua, maka hari ini dalam sejarah kami dapat dizahirkan dengan perbarisan tahunan Putera Maktab Tentera Diraja tahun 2024 yang telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera dengan jayanya. Duhai Tuhan, setelah kami berjuang bertungkus lumus, setelah kami melalui ujian dan rintangan, bukan sedikit titisan peluh dan keringat yang jatuh mengalir membasahi bumi, bukan sedikit masa remaja yang telah uhi dan harungi, dan bukan sedikit air mata ibu ayah kami mengalir membasahi pipi dari seorang insan yang begitu banyak berjasa kepada kami, melepaskan kami dari dakapan kasih sayang. Akhirnya ya Allah, inilah hari yang ditunggu-tunggu sekian lama. Hari di mana kami berjaya melunaskan tanggungjawab kami. Hari istimewa di mana kami semua diraikan. Hari menandakan kami telah berjaya meniti di setiap liku-liku yang menyelungi kami. Di Maktab Tentera Diraja ini, hari perbarisan kemuncak yang kami nanti-nantikan. Kelangsungan itu ya Allah, berilah kekuatan berterusan kepada kami ya Rabb, kerana perjuangan kami hakikatnya masih belum selesai dan masih belum sampai ke titik garisan penamat. Sehubungan dengan itu ya Allah, kami memohon dan menadah tangan ke hadrat-Mu agar dibentangi taufik, hidayah serta rahmat kepada putera-putera kami untuk menjadi berkhidmat dan berbakti dengan penuh dedikasi, menjadi pemimpin yang berhemah tinggi, berakhlak terpuji, bertanggungjawab dengan amanah yang diberi, memimpin untuk kecemerlangan dunia dan kesejahteraan akhirat. Kami juga memohon kepadamu ya Ilahi, dengan keberkatan perbarisan ini, agar dititipkan keselamatan, kesihatan, juga kedamaian serta ketenangan kepada Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera, pegawai-pegawai tertinggi Angkatan Tentera dan awam
dif jemputan, serta hadirin dan hadirat sekalian, agar kesemua juga dikurniakan limpahan ganjaran pahala darimu ya Allah. Buat akhirnya ya Allah, permudahkanlah segala urusan dan tugas-tugas kami. Jauhilah kami dari perkara-perkara yang merosakkan organisasi kami. Tetapkanlah keimanan dan ketakwaan kami demi mencapai kejayaan yang lebih cemerlang dan gemilang di masa hadapan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Putra-putra gandan, ambil, cepat. Putra-putra kanan, akan jalan keluar. Barisan, kiri dan kanan, side. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan daripada putra-putra kanan, dengan ini dijemput dikti kehormat dan para tetamu untuk berdiri. Putra-putra kanan, dari tengah, dan jalan. Pertemuan perpisahan
takkan lupa. Berdoalah kita akan aman dan sentosa. Semoga kita berjumpa lagi satu masa.
yang berbagai dengan garis pilihan yang sedang bertemu adalah Putra Tanah Tingkatan 5 2025. Terima kasih kami ucapkan. Kini sidang gambaran ke-3 pertama. Sebentar lagi kita saksikan berita hormat daripada gabungan Pajak Pusat Kuala Aman Diraja dan Presiden Wanita Regimen Sempurna Diraja.
kali, gempur berapa gempur? Gempur. Tiga kali, gempur senior gempur. Gempur. Tiga kali, gempur RMC gempur. Gempur. Down. Down. Bang.